Assalamualaikum. Boleh Ana tahu kenapa klinik ni banyak ramai? Alamak, Tuan Pudin lah. Siapa Tuan Pudin tu? Alah, yang pakar pengurusan bisnes tu, dia garang tau. Dia datang bantu bisnes-bisnes dan majikan yang tersakiti. Tuan Pudin. Selamat datang ke Cybermedic. Boleh saya bantu? Boleh, tapi Ana sihat hari ni. Tidak sakit. Tapi Ana nak tahu kenapa klinik ni dah makin ramai orang datang. Ingatkan apa dah tadi? Boleh. Lokasi yang digemari dan wajib dihadiri apabila anda terluka ataupun tersakiti pada tubuh badan tapi bukan hati. Ini Cybermedic, guys. Klinik Cybermedic dikuasakan dengan 5 orang doktor dan 10 orang staf. Apa yang ada kat sini? Kita ada scan organ dalaman. Uish, ada apa tu? Ada baby. Daus. Kita ada pakar lutut. Memang tak ada harapan, tak ada buat apa dah. Memang dah kena masuk di sini. Muda-muda dah teruk macam ni. Memang betul. Sakit apa kan? Masuk bilik konsultasi. Okey cik, kena angin sikit. Oh, tonsil bengkak ni Ya cik. Allah. Jangan kita tonsil ni. 3 Jumaat lagi tu. Servis berkatan untuk budak-budak dan juga orang dewasa. Okey ke tu? Okey ke tu? Aduh, mantap betul. Kalau dulu, Pasien tak ramai, marketing tak buat, kemudian pengurusan staff. tapi sekarang Alhamdulillah, marketing kita dah betulkan. Kita dah ada staff marketing. Kemudian selepas tahun, saya dah ada ilmu menguruskan klinik dengan baik. Dan kita sekarang fokus untuk cawangan yang kedua. Alhamdulillah. Saya berterima kasih lah. Pertamanya Tuan Fadi, Tuan Pudin, Tuan Syafiq dan juga tim Fani Evo kerana serius dalam membantu perniagaan saya. Okey Tuan Syarul, Alhamdulillah saya dah habis visit ni, tahniah kerana dah dapat grow bisnes dengan lebih laju. Sekarang ni bila dah ada ilmu, make sure grow dengan lebih laju, dengan lebih baik. Dan ada 2 benda je pesanan saya. Yang pertama, make sure jaga servis dengan baik supaya bila pelanggan datang, mereka happy, balik dengan keadaan yang lebih sihat. Yang kedua, make sure jaga staff elok-elok. Sebab bila staff bagus, insya-Allah servis akan jadi lebih baik. Betul. By the way, dah tak jadi majikan? Alhamdulillah bila ada ilmu. Terima kasih Fani Evo. Fani Evo, awesome. Okey guys, jangan lupa like, follow, komen, share untuk bisa review yang seterusnya. Hush, ada baby. Daus. Ingatkan apa dah tadi?